Kalau kau terjumpa bakul buat jadi roller coaster, kau naik tak? Abang nak naik juga roller coaster? Nah. Topokan rotan Madeira, sled bakul tradisional asalnya digunakan untuk turun daripada monte ke Funchal di Madeira, Portugal. Bermula pada abad ke-19, ia merupakan cara pantas bagi penduduk tempatan bergerak. Dan kini, ia menjadi tarikan pelancong yang popular. Perjalanan sejauh 2 km dikendalikan oleh 2 chariot berpakaian putih dan bertopi jerami yang mengawal tobogan dengan kaki dan tali. Sled ini meluncur di jalan berturap dan boleh mencapai kelajuan sehingga 40 km sejam, iaitu speed yang sangat tinggi tanpa airbag. Selepas 60 tahun sebagai Tok Guru, akhirnya aku turunkan kata hikmat kepada kau. Tapi Tok Guru baru umur 34 tahun. Dan kata tersebut adalah, kita perlu satu rotan sakti. Okay, fine. Bak location, kita orang waste nampak rotan tu. Alright. Aduh, janganlah. Ni bakul je kot. Mohon ampun tu, mohon ampun. Shh, tengok Lagi sekali.